Sebagai seorang doktor pediatrik hemato-onkologi, salah satu keadaan terbesar, salah satu bahagian terbesar dari keadaan yang kami lihat termasuk gangguan kekurangan imun pada kanak-kanak, dan itulah yang saya ingin bincangkan. Gangguan kekurangan imun primer cuba adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan imuniti yang lemah atau mereka tidak mempunyai imuniti, dan oleh itu mereka cenderung mendapat jangkitan berulang. Kanak-kanak ini dilahirkan dengan gangguan genetik ini, dan akumolekin saja dilahirkan dia terdengar daripada mereka boleh menunjukkan jangkitan berulang, jangkitan yang mengancam nyawa berulang. Kadang-kadang jangkitan yang tidak akan dilihat pada kanak-kanak normal, seperti bayi biasa. Jangkitan yang mendalam, contohnya, jangkitan di hati atau di otot yang tidak biasa dilihat pada kanak-kanak, atau jangkitan yang luar biasa, dalam erti kata ia disebabkan oleh organisma yang luar biasa. Dan salah satu sejarah penting yang kita ada dalam keadaan ini adalah sejarah keluarga. Jika terdapat kanak-kanak lain dalam keluarga atau seseorang dalam keluarga yang mempunyai keadaan serupa, itu boleh menunjukkan kekurangan imun primer. Pesanan terbesar dalam kekurangan imun primer adalah diagnosis awal dan rujukan awal kepada pakar. Kanak-kanak ini boleh mengalami kematian yang ketara berkaitan dengan jangkitan berulang. Dan lebih banyak jangkitan yang mereka alami, lebih buruk hasilnya. Rawatan di sini termasuk sudah tentu merawat jangkitan dengan antibiotik, dengan pakar penyakit berjangkit, dengan pakar pediatrik, dan antibiotik yang sesuai. Walau bagaimanapun, jika kita ingin mencapai penyembuhan pada kanak-kanak ini, kita perlu melakukan pemindahan sumsum tulang. Gangguan ini berasal dari sel stem, ia adalah genetik, dan oleh itu apabila anda menukar sel stem, anda berpotensi boleh menyembuhkan kanak-kanak tersebut. Pemindahan sel stem, Coach Iko, adalah prosedur unik di mana kita perlu memilih penderma untuk kanak-kanak yang sepadan dengan kanak-kanak tersebut atau sepadan HLA dengan kanak-kanak tersebut, dan orang itu boleh menderma sel stem dan menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Jadi rujukan awal, diagnosis awal, rawatan awal adalah kunci untuk hasil yang baik pada kanak-kanak dengan kekurangan imun primer.